Assalamualaikum. Berdosalah kalau yang tidak menjawab salamku. Dan selamat kembali ke channel aku, ACT1907. Dan kali ini akan bermain game Death Park. Okay, so Death Park ni dia ialah game yang dibuat oleh developer yang sama yang buat game Horror Tale. Horror Tale tu ialah siri game horror yang aku dah main dan dah ada playlist. Ada 1, 2, 3. Ada banyak sangat episod. Korang boleh check playlist ya. Cuma ada episod terakhir untuk Horror Tale yang ketiga aku tak upload sebab video tu korak. Dan aku tak bercadang untuk upload lagi sekali lah. So I am so sorry. Tapi sekarang aku nak cuba main game Death Park. Dan sejujurnya aku sendiri dah pernah main game Death Park yang pertama dan yang kedua. But that was like a really long time ago. Dan aku sendiri pun dah tak ingat jalan cerita dia macam mana, puzzle dia macam mana. Apa yang aku ingat hanyalah ada badut di dalam game ni. Itu sahaja. So yeah, tanpa kita cakap panjang-panjang dekat intro buang masa kan, jom kita terus new game. Story. You will turn up in a huge abandoned amusement park with a circus. Your goal is to figure out what's going on and escape from the park. The clown hears and sees you. Track its movement, hide under wagons, beds, hide in closets and other covers to survive. Save the game at the slot machine. Explore the park and learn its story. Ada cutscene guys, ada orang ketuk pintu. Siapa tu? Escape the room. Hide under the bed. Oh. Sekejap. Hide. Oh. Itu orang jahat ke? Itu clown ke? Dia buat apa? Dia tengah cari apa tu? Okay, take a key from the children's room in the beside table. What is that? Huh? Oh, ada coin. Coin ni untuk beli tu lah. Dan ini ialah, what is this? You have found, oh ini hidden item yang kalau kita kumpul sampai cukup 13 kita dapat secret ending. Dan ini ialah kunci. Children's room key. Use the key of the children's room. Drag and drop the key from the inventory to the door. Oh. Okay. So cara guna dia kita buat macam ni. What? Escape the room, check. Launch the train attraction. Okay, nasib baik dia buat macam checklist apa kita kena buat ni. Kejap. Ui. Okay. Macam mana kita boleh sampai kat sini? And kejap. Gameplay aku tak smooth guys. Lag sikit je guys. Jangan risau guys. So welcome to the Death Park. So nama park ni memang literally Death Park Ke kita sekarang tengah bermimpi? Hello. Got a ticket from attraction train. Oh, itu dia clown. Kenapa jalan gitu If you don't know what to do next, just use a hint. Use the ticket in the train attraction. Oh, so kita perlu guna tiket ni untuk naik kereta api. Kenapa kita nak kena naik? Okay, aku nak explore dulu. Kita ada kat sini. Ada suara heartbeat. Kalau ada suara heartbeat tu maksudnya
Maksudnya dia dekat lah kan? Ada benda ni. Ada duit. 2. Train ke situ. Oh, ini train. Okey, mana tempat masuk tiket? Mana tempat nak masuk tiket? Guys. Ada heartbeat, guys. Wih. Lajunya. Apakah dia laju sangat, guys? Oh, sini. Okey. Oh. Kayu. Launch the train attraction, check. Enter the main building. Kejap. Main building kat mana pula? So, kita dapat kayu. Adakah ini main building? Nampak macam main building. Hello. Lock pula dah. Kuda? Oh, kuda Aku tahu kuda. Kuda dekat sini lah. Hidden item. Tak hidden pun. Dia macam collectible item. Okay, so ini ialah kuda. Tadi ada clue dia kata kuda. It seems like something is hidden under the blood. Okay. Mungkin ada code. Oh my god. Wih. Aku nak sembunyi dulu. Kita dah jauh. Ni tempat save game, guys. Okay, save. Ini ada what is that? Looks like there was a hole that has been sewed up. Mungkin kita perlu cari gunting juga untuk masuk kat dalam ni. Sekarang apa function papan kayu ni? Oh, kita boleh sembunyi kat bawah ni. Okay. Oh, ada lagi. Hidden item. Boat wheel. Jom kita masuk dekat sini dulu, guys. Boleh sembunyi kan sini kan? Yeah. So dekat bawah, oh ada sesuatu, ada duit. For food. Okay, sabar. Sabar, guys. Satu. Apa maksud dia satu? Ada anjing, guys, di dalam dalam apa orang panggil, dalam kemah ni. Okay. Oh. Sembunyi, guys. Mana dia, by the way? Dia dah lari. Apa function kita buat macam tu? Aku tak faham ni. Kita boleh buat lagi. Okay, ada duit. The fence looks very resistant. Okay, so
So dah. This looks old, but maybe it still work. Okay, so aku perlukan apa, guys? Ada jambatan. Wow. Lama. Hai. Kejap. Dia dari mana? Kejut aku. Okay, so kalau dia dah nampak kita tapi kita sembunyi dalam pandangan dia. Go away, clown. Nampak tak dia berlari jadi laju gila. Aku rasa aku tak boleh outrun dia. Kalau dengar heartbeat mesti sembunyi. Masalahnya kan, kita sekarang ni berada dekat center death part aku rasa. Bila dekat center, kita akan sentiasa dengar heartbeat tu. Ada hidden item. Okay, so kita I can't walk here. Okay, letak benda ni. Dan ini ialah bottle of water. Okay, bottle of water mungkin untuk no! Weh. Korang nampak kan apa yang berlaku tadi? Itu bukan salah aku, guys. Tiga, 5, 7, 8. Okay. Apa hal ni? Jangan begitu. Now I know the code. 3, 5, 7, 8. Lari dulu. Save dululah. Save dulu. Save. Okay, sembunyi. Dia masuk sini ke? Jangan masuk sini, weh. Dekat suara tapak kaki dia dekat. Suara tapak kaki dia dekat, guys. Dia dapat kod. Aku dah tak ingat dah kod dia apa tadi. Ya Allah. Tengah panik, guys. Biasalah tengah panik memang jadi lupa lah. Aduh, aku harap dia tak perlu ingat pun. Dia cuma, aku dah tahu kod dia apa. So aku dah boleh interact kan. Sebab tadi dia cakap macam kan, now I know what the code is. Jom masuk sini. Alright. Administration. Enter the main building. Tak ada tempat. Wow. Dia dalam ni. Weh. Jangan begitu, guys. Jangan begitu, guys. Bagi aku masuk. Lock pula dah mati aku. Hai. Tak adil lah macam ni. Terus corner kanan. Alamak. Jalan buntu lah pula. Ada bilik. Boleh masuk. Hai, ada sesiapa di sini?
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada lampu. Dia tak boleh masuk kat celah ni kan. It's held by screw pula dah. Dekatnya dia weh. Okay. Dia macam dah jauh. Lantak ah. Apa nak jadi, jadilah. Bagi aku duit. Tak nak. Suara dia guys. Suara tapak kaki dia guys. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Oh, tutup. Hello? Hidden item. Ada duit. Ambil. Oh ya Allah, terkejut aku. Ni boleh sembunyi. Apakah itu? Game ni jauh lebih seram daripada Horror Tale. Horror Tale tu dia macam tak rasa sangat horror dia. Dia lebih macam tak tahulah. Tapi langsung tak seram kalau main Horror Tale. Game ni ya Allah. Padahal developer sama. Dan game Death Park ni dia game yang lama. Horror Tale tu boleh kata beberapa tahun yang lalu lah. Hai. Aku rasa dia pergi ke belakang dan itulah tempat yang aku nak pergi masalahnya. Apa benda yang jatuh tu? Air datang daripada mana ni? Mana ada lubang kat atas? Ada duit by the way. Keluar. Ada kunci lah. Food store. Okey, susah tu nak nampak kunci tu. Tiba-tiba pun boleh nampak. Hai. Jadi kat situ. Kita pergi dekat sini. Ini. Oh, duit. Buka. Tutup. Ada fire extinguisher. Tak penting. Save game. Sekejap. Kenapa heartbeat kuat sangat tu? Kenapa kena tengok ad untuk save game? Macam tiba kan tengok ad pula. Sekejap. Okay, dia dah jauh. Aku nak save game, aku nak end video. Save. Do you want... dia ada bilangan berapa kali kita boleh save. Aku tak perasan. Sebelum ni aku save dalam keadaan panik guys. So aku tak terbaca lah. Okay, so ini ialah video pertama Death Park aku. Dan inilah dia gameplay dia. Dan korang tengoklah macam mana cara aku mainkan. Dan aku tak tahu aku akan sambung main game ni ke tak. Bergantung pada views lah. Kalau video ni dapat banyak views, aku akan sambung. Kalau macam macam video sebelum ni kan, tak apalah, aku cari konten lain. So terima kasih kepada korang yang dah tengok video ni. Kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk klik like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Ada dia. Okeylah, apa-apalah. Bye. Assalamualaikum.